Ya, saya dah dengar ni dari budak-budak tu. Semua ni terjadi sejak korang cari harta karun dalam villa tu. Tapi kod tu berasal dari loteng. Korang pun terjumpa mayat mumia dan pinggan untuk membuat bil palsu. Akhirnya korang dapat tangkap orang jahat yang nak cuba curi pinggan tu. Aku yang suruh kau datang sini. Aku nak suruh kau buat sesuatu pasal perempuan tu. Budak perempuan yang nama dia Masumi Sera yang tengah praktikal kita kat tepi pagar masa kita berbual tadi. Ya, betul tu. Kalau kau masuk pintu depan, mesti dia akan masuk dengan kau. Jadi, kenapa dia perhatikan rumah ni? Kau tahu kan kenapa? Kenapa dia perhatikan aku pula? Apa? Dia dahsyat yang aku ni dah bertukar jadi kanak-kanak dengan dada tu sama macam kau. Kenapa kau bagi tahu rasa kita kat dia? Kau dah gila ke apa? Walau macam mana pun, aku tak tahu apa yang dia nak tanya dekat aku. Tapi, kalau organisasi hitam tahu pasal ni, kalau kita dah bertukar jadi kanak-kanak oleh APTX 869, mesti dia orang akan bunuh kita berdua. Dan orang terdekat kita pun, mesti mereka akan dibunuh juga.